Antara kuih yang dicari-cari di bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat kuih tok aji serban. Sedap ni. Caranya mudah saja. Masukkan 2 cawan pulut ke dalam loyang. Ini dia dah rendam siap-siap dan 1 helai daun pandan. Ambil 1 kotak kecil santan, kita nak cairkan dengan air sampai jadi 1 cawan. Larutkan dengan sedikit garam dan juga masukkan sedikit minyak. Lepas tu tuangkan ke dalam loyang berisi pulut tadi dan kukus selama 30 minit. Next, kita nak pecahkan 6 biji telur. Untuk air gula, selalu orang panaskan kan? Aku nak cepat. So, dia kisar 3 keping nisan dengan 3/4 cawan air dan juga daun pandan. Siap kisar, tapiskan dan terus campur dengan telur kita tadi. Masukkan 1 kotak kecil santan, 2 sudu besar gula dan juga sedikit garam. Kita nak kacaukan adunan ni sampai dah bersatu elok semuanya. Kemudian tapiskan. Masukkan juga sedikit esen vanila yang ni aku lupa nak letak awal tadi. Pulut pun dah siap masak. Boleh tekan-tekan bagi padat. Kita nak lorikkan sedikit pulut tu dengan garfu. Nak bagi kedua-dua lapisan bercantum masa masak nanti. Lepas tu boleh letak adunan telur kita tadi. Kukus selama 30 minit atau sehingga masak. Siap dah kita punya kuih tok aji serban. Make sure sejukkan terlebih dahulu sebelum potong. Masya Allah sedap ni. Lapisan atasnya lemak manis dengan bahagian pulut yang lembut tu memang sedap. Sesuai untuk juadah berbuka dan juga moreh. Nak buat infak Ramadan pun boleh. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tahu. Bye-bye.